Kita nak pergi appointment sekolah khas. Astaghfirullahaladzim. Mandi dia ni. Lama betul nak tunggu, tak tahu buat apa. Tercirit ke apa, aku tak tahu. Wih, lajunya. Wih, lajunya. Alamak. Pourquoi on bêtise, hein? Tu fais des bêtises? C'est toi qui pue. Voilà. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Kita nak keluar dengan anak kita, tapi sebelum tu kita tunggu kereta sampai dulu. Si Adam ambil dia adik dia seorang, ambil adik dia dua orang lagi. So lepas dia ambil budak dua orang tu, kita kena hantar Nashifa ke sekolah khas. Dan barulah kita hoye-hoye. Hari ni dah aku decide nak ambil. Hari ni dah aku decide nak hantar Nashifa ke sekolah khas sebab aku nak jumpa budak comel tu. Budak comel umur 4 tahun, budak perempuan tu. African. Dia comel gila. Harapnya dia ada lah. Hari ni aku nak picit-picit pipi dia. Oh, semenjak anak kita makan dekat sekolah kan, kita hoye-hoye. Tapi dah aku tak sempat nak buat editing sebab dah aku weekend sangat busy ke sana kemari. But I will try to do it today. Ada benda lain lagi nak beli daripada nak beli handphone Okey, kita cuba menu yang terbaru di tempat ni. Tempat ni harga dia boleh tahan juga So ini adalah yang terbaru. Aku asyik makan benda yang sama je. Ida makan curry, so aku akan pau dia punya nanti. So kita lunch out dengan anak kita yang ni. Sebenarnya dia ni yang banyak spoil sebenarnya Bukan mana aku bawa dia. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Okey, kita nak hantar Nashifa as usual. Hari Selasa adalah hari dia pergi occupational therapy. Ada lagi 2 session. No, ada lagi 3 session. Is it? 3 session lagi. Lepas tu berakhirlah occupational therapy yang private punya. Sebab in September bila dia masuk sekolah khas sepenuh masa, akan ada occupational therapy juga dalam program di sana. Jadi yeah, it has been a nice 1 year occupational therapy dengan therapist yang baru ni. Berapa kali dah tukar. This is the third therapist. Setiap kali diorang agaknya, bila kat sini specialist macam ni, kalau di consider macam independent, jadi probably tak banyak sangat orang yang ambil kalau being independent ni. Jadi diorang prefer bekerja dengan kerajaan ke atau bekerja dengan hospital ke. Itu for sure ada fixed income. Oh, kalau yang macam ni, dia punya sesi, kalau ada orang cancer, dia lost money over there. My opinion lah macam tu ya. So Nashifa nak pergi mana sayang? Nak jumpa siapa? Adik nak jumpa siapa? Laura. Adik main game, adik dengar cakap Laura ya. Dan aku baru dapat hari Ahad lepas oleh-oleh daripada Malaysia, souvenirs yang dah aku nak bagi pada cikgu-cikgu. Sorry, cikgu-cikgu sekolah biasa, I have to think twice. Ini nak bagi pada terapis yang physio dengan occupational therapy ni dah aku akan bagi. Also Deborah kan dek? Deborah tu yang reception dekat sekolah khas tu, she's very superly duperly nice. So yeah, hari ni cuaca 30 degree, weekend ni akan bertambah teruk, mencecah sehingga 38 degree. Itu adalah masanya kami berkubang ya, berkubang dalam rumah. Dan aku akan berkubang di dalam basement bilikku. Akan kena tutup shutter rumah, kena tutup awal-awal supaya tak nak bahang panas tu masuk dalam rumah. Itu adalah style di sini. Bila musim panas, mereka tingkap mereka biasanya akan ada shutter dan baru-baru tingkap. Jadi mereka akan tutup shutter tu awal-awal dan tingkap tu buka lah sebab shutter menghalang pancaran matahari. Tapi at the same time, ada tingkap yang tidak ditutup boleh masuk udara juga lah, tidaklah terpekung dalam rumah. So begitulah style dekat sini. Marilah kita hantar Nashifa. Tapi ada lagi 7 minit ni, jadi tak perlu nak awal sangat. Nanti dia buat bising kat waiting room tu kan. There you go.
Go. Okay, you all, ini adalah kejadian Daku punya kebun belakang rumah ni. At the moment Daku tak ada mood nak bercucuk tanam sangat ya, sebab Daku fikir bila nak bercucuk tanam ni nanti it's time for me to cuti balik Malaysia, and by the time Daku kat Malaysia semuanya akan terbiar. So Daku tanam apa yang Daku boleh pakai lah. So ini adalah daun ketumbar. Pun macam tu dia jadi hitam-hitam macam ni, aku tak tahu kenapa. Itu pokok cili dah ada keluarkan bunga. Ini pun cili, ada cili besar, ada cili padi lah. I don't know how is the outcome. I don't know. Ini adalah tomato cherry. Tomato cherry ni nampak dia dah berbuah ya. Tu dia dah berbuah. Adalah juga dia makin meninggi lah Daku. Jadi Daku kena pacakkan macam tiang. Lepas tu ikat dengan tali. Like that diorang boleh hold on to that tali. Ini adalah timun. Timun ni bunganya okey, dah ada bunga. So kita nak bunga ke apa tak tahulah. Oh ya, ada bunga. So kita akan ada timun pun juga kena pacakkan kayu, letak tali like that, they can hang on to that tali. Ini pula adalah strawberry. Strawberry yang tahun keberapa. Aku sahaja biarkan dia dalam ni. Dah ada bunga. Alah, bolehlah strawberry. Setakat Cik Cipa nak makan, bolehlah seketul dua kan. Saja suka-suka. Ini adalah celery yang dah aku beli dia anak benih, anak pokok. So dia dah membesar macam ni. So dah aku nak potong sikit untuk buat makan tengah hari ini. Macam tu. So dia membesar lah yang ni. Sayang juga kalau aku tak ada ni, kena pesan kat lakiku suruh siram. Aku nak potong mana yang besar dulu. Just dahan dia lah. Kita nak potong, nak goreng ayam ala-ala kicap. Macam tu. And then dah lah. Lepas tu kita masukkanlah celery ni macam tu. Okay, ni dia sejambak sejambak celery, daun celery. Ni adik-beradik daun sup lah. Dulu aku tak tahu dia adalah adik-beradik daun sup. So memang wangi sodak bau Okay, yang 2 ekor ni ready nak membuta. Amboi. Tahu dia mereka cuaca nak panas hari ni. So mereka standby membuta kat katil Sekarang dah upgrade dah dia. Selalu kat belah sini kan, belah suamiku. Oh, nak upgrade ke belah Daku pula. Wah. Kita tutupkan shutter untuk bagi keselesaan pada mereka-mereka ini ya. Manjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru start video dah bercakap macam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Talifu. Okey, minggu ni adalah hari yang panas, tapi dia towards the weekend dia bertambah-tambah naik menjadi macam ada alert stroke harbor. So budak-budak balik sekolah pun dilepaskan habis pukul 3 tengah hari instead of 4.30. Sebab kat sekolah kat sini tiada kipas. Mereka hanya mempunyai kemudahan seperti pemandas saja, sebab sini kan negara 4 cuaca. Jadi bila tibanya musim panas dan ada stroke harbor punya alert tu, jadi mereka semua meraban sebab tiada kipas. Jadi kanak-kanak, murid-murid semua dibenarkan balik. Anak Syifa macam mana? Anak Syifa tak ada news pun. Tapi sekolah Anak Syifa tu dia sejuk. So itulah juga the reason why kat sini summer holiday memang cuti sebab panas dan stroke harbor, dan sekolah-sekolah tidak mempunyai kipas. So kalau ada yang bertanya kenapa cuti panjang sini adalah Julai dan Ogos. Jom Kaya. Ya. Okey, lepas tu? Dah. Tu vas parler à Déborah? Dah. APQ. APQ c'est M-E-T. Ya. Dah. Apa buat buku? Ya. Tu mangga. Okey, tunjuk Mama nak ambil video adik. Lah adik ni senyum macam senyum. Lepas tu adik mau kebab. Mama nak kebab. Mak cuba mau kebab pusing. Mak cuba mau kebab. Il n'y a pas pour moi. Et puis, t'as mangé gâteau quoi? Chocolat? Moi, je veux. Je veux manger gâteau. Untuk yang... Mana yang banget? Barbie. Barbie? Barbie là. Oui, c'est Déborah.
Ay. Oh, Ana. Ke mana? Ah. Ana baca apa? Ni apa? Itu bang. Dat. Dat. Lepas tu? C'est quoi? Dian. Ana suka? Ana tak suka kan? Tengok cincin dia ibu. Cantik tak Ana? Cantik? Elle est où, Jade? Elle est toujours pas là. Hein. Non. Non. On est mis à Elle dort encore, Jade? là. Va chercher Jade, là, elle est en retard. Là. Je vais chercher. Bah, dis au revoir à la main, là. Tape dans la main, là. Ni dia Ana Syifa. Ana Syifa dah 2 hari ke 3 hari tidur dengan Kak Ida. Tapi dia asyik bangun pukul 4 pagi je. So, lepas ni adik tidurlah kat bilik mama kat katil sendiri ya. She needs her own bed. Lepas tu? Baca buku tu. Okey. Senyum dulu. Alah. Quoi? Okay, hari ni ada celebration year end dekat masjid. Tahun lepas ada macam barbecue. Lapar ni. Semalam dah aku buat aiskrim Malaysia, Milo. Sekali dah aku buat lambat sangat kan, dia half of it tak keras. So kita terpaksa top up dengan aiskrim lain. Sebab cuaca panas, so kita nak buat aiskrim lah. Mesti budak-budak kehausan kan. So ya. Yeah. Malangnya kat sini kat dia aku tak boleh buat video for privacy kan. So ya, yeah, itu je lah. Okay, dah selesai tadi. Oh ya, ada Indian wedding lah kat sini. Mesti ada joget-joget kan. Caya. Jadinya dah selesai pun tadi daripada pukul 8.30 sampai 12.30. Dia pukul 11.30 baru ada barbecue. Bukan barbecue dah, yalah pihak lelaki buat dekat satu tempat yang tertutup, tak boleh nampak perempuan, perempuan pun tak boleh nampak lelaki. So yang duduk membakar merguez tu adalah lelaki dan prepare semua sandwich tu. Diorang bagi satu dulang by dulang pas ke section perempuan, tapi semuanya tersorok lah ya. Jadi perempuan yang distribute AJK Masjid. So basically lelaki yang memasak buat merguez, letak mayones, sayur semua, dan bila dah siap semua dalam 20 pack, setiap kali 20 pack akan dihantar ke bahagian perempuan untuk mak-mak dan anak-anak juga makan. Jadi
tak pernah tak cukup, terlebih cukup. Dan orang-orang yang datang masjid ni tahu tak boleh ambil lebih, jangan nak gelojoh, memang beretika, beradab semualah. Seorang ambil satu, bila dah semua orang lain dah dapat, kalau ada extra then you can take it. Orang tak tamak-tamak. Itu adalah etika. Bila kita pergi sesuatu tempat, kita tak tamak. Kita dah ambil one portion, lepas tu kita tunggu orang lain dah makan. Kalau ada lebih, barulah kita ambil lagi untuk second serve punya. Otherwise bagus, Alhamdulillah macam tu. Semua cukup makan. Ada orang yang bawa macam kuih, biskut, kek. Dan aku buat aiskrim Malaysia. Lepas tu sebab aiskrim Malaysia aku setengah pula tak cukup keras, dan aku top up dengan aiskrim orang Futai, letak dalam ice box tu. So tu pun yelat juga. So besok untuk si Adam punya lelaki pula, sudah aku tak tahu nak buat apa. Sama ada buat aiskrim juga ke, sebab aku tak ada masa lah nak masak-masak. Aku penat lah, weekend aku tak nak masak lah. So kita orang kena bawa Ana lah. Si Adam tak ada. Aduh, malas betul lah. Kita nak pergi market besok. So rasanya untuk besok dah aku tak tengoklah, kalau dah aku rajin dah aku masak. So dah aku nak pergi market besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua, comment allez-vous? So ini adalah nasi hujan panas, ada ayam masak tomato. Kita nak buat juadah untuk celebration penutup sekolah agama di masjid berakhir semalam perempuan. Hari ini adalah lelaki. So si Adam akan pergi untuk, sebab dia pun ada dapat prize untuk kelas Arab yang dia belajar tu. So ni dia nasi hujan panas dengan ayam tomato. Ni pula ada acar timun dan extra rice in case tak cukup lah. Ini saja top up saja, sebab mereka akan menyediakan macam sandwich, merguez. So ini just supplement sajalah, tambahan. So gitu. Kita juga buat aiskrim Malaysia. Ini adalah aiskrim Milo. Semalam ada bawa half, hari ni tinggal adalah dapatlah sikit. Sebab anak-anakku pun suka. Rupanya dia kenapa, dia tanya kenapa Mama tak selalu buat. Nantilah Mama selalu buat. Lagipun plastik aiskrim ni beli daripada Malaysia ni tak banyak, tinggal sikit je. And I didn't think of doing it. Ni cuaca panas ni kerana nak buat aiskrim Bandung lah pula. So ini dia untuk Adam bawa, sebab Adam tanya, aiskrim tak ada ke? Sebenarnya dah aku buat ni sebab si Adam lah request. Je sais même pas si on la voit. T'as vu? Mais porte-la. Elle va juste manger l'herbe. Ça me brûle. Mais porte-la, Jay. Pourquoi tu cries? Tu vois, je te dis, elles vont manger l'herbe. Bon, là, c'est un peu de l'herbe sèche, mais... C'est la vraie? Beyoncé! T'as la ref ou pas? Prends la ref. Mais tu vois, elles font genre en mode elles veulent sortir, après elles sortent pas, elles bougent même pas. Viens, on se fait un café chez Lulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda datang ke Perak, jangan lupa order makanan dengan kami. Hubungi kami dengan segera. Terima kasih.